Daripada siapa di New York kepada kesilapan teknikal dan kini di kelentong ejen. Apa benda ni weh? Dah keluar motivated decision FIFA berikutan keputusan mereka kekal dengan sanksi ke atas FAM dan jujur cakap rosak mood aku siot. Orang dah pergi tengok bola, bukan duduk dalam tandas baca 63 muka surat. Dan semakin banyak info yang keluar, terutamanya dengan cara kes ini dikendalikan oleh semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres bro. Berserabut weh, ada yang cuci tangan, ada yang main hantam je. Kau bayangkan sampai ada seorang pemain bila tengah mesyuarat dengan FIFA boleh kantoi lupa yang ini dia sepatutnya dari Malaysia. Dari sudut pemain mereka tak tahu apa-apa, sama ada dokumen kena tukar ke sahih ke main sign je, semua bagi ejen settle. Ejen pula yang mengendalikan urusan dengan FAM hinggalah pemain dapat pasport Malaysia. Dalam dokumen FIFA itu juga mereka menegaskan yang ini confirm case pemalsuan dokumen. Berikutan itu, siasatan rasmi akan dibuat terhadap operasi dalaman FAM. Kemungkinan guys, hukuman yang lebih berat akan dikenakan. Dua ejen yang ada lisen FIFA juga akan disiasat. Ada banyak lagi info tapi malaslah nak baca. Aku nak gerak pergi tengok game terakhir Harimau Melaya yang nampaknya sekarang untuk jangka masa yang lama. Cuma abang tengah fikirlah, dengan segala info yang keluar ni, patut ke kita teruskan rancangan pergi ke KAS? Pendapat korang komen kat sini.